Ini 5 tips makan malam untuk orang yang sedang berdiet. Hai, saya Coach Zaid, coach pengurusan berat badan sejak tahun 2009. Sekiranya anda ingin saya bantu untuk menurunkan berat badan secara sihat, klik link di bio. Tips pertama, elak makan lebih dari jam 8 malam. Pada waktu malam, kita nak berehat. Sekiranya anda makan terlalu lewat, kalori yang berlebihan itu akan disimpan sebagai lemak. Tips kedua, pilih protein yang sihat. Jika nak makan ayam, buang kulitnya. Jika nak makan daging, pastikan elak mengambil bahagian yang berlemak. Anda boleh ambil makanan yang lebih sihat, proteinnya, seperti tahu atau tempe, ataupun isi ayam, ataupun telur. Pastikan portion protein itu tidak berlebihan, memadai dengan suku pinggan sahaja. Tips ketiga, hadkan karbohidrat yang ringkas. Sebaiknya pilih karbohidrat kompleks. Daripada roti putih, ambil roti wholemeal. Daripada nasi putih, boleh ambil roti beras perang. Anda boleh ambil ubi kelidik, boleh ambil baked beans, boleh makan oats. Karbohidrat juga perlu dihadkan portionnya, jangan lebih daripada suku pinggan. Tips keempat, pastikan ada serat daripada sumber buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan juga ke kacang. Pastikan anda punya sayur-sayuran itu masakannya tidak digoreng dengan minyak yang banyak. Anda lebih baik boleh rebus, ataupun masak sup sayur, sangat sihat untuk anda. Nak lagi bagus, pastikan anda punya sayur-sayuran atau buah-buahan itu berwarna-warni. Tips kelima, elak minuman yang tinggi gula ataupun mengambil snacking yang tidak sihat pada waktu malam. Ini sudah tentu akan menambahkan kalori yang akan menyukarkan anda untuk turun berat badan. Share tips ni dengan rakan-rakan anda yang sedang berdiet.